Jadi ini adalah nombor Capricus constant. Pernah tak kamu dengar tentang Capricus constant? Jadi caranya adalah pilih satu nombor yang mempunyai 4 digit yang berbeza. Kemudian daripada 4 digit yang kamu pilih tu, kamu jadikan satu nombor terbesar tolak dengan nombor yang terkecil. Lepas dah dapat jawapan, kamu ulang step yang sama. Nombor besar tolak nombor kecil. Dan akhir sekali kamu akan dapat nombor 6174. Jadi 6174 adalah Capricus constant. Kalau kamu tak faham, mari kita cuba. Cik. Boleh tak cik pilih satu nombor 4 digit yang berbeza untuk kami tentukan nombor Capricus constant? Kalau saya bagi 3524. Okey, 3524. Okey, jadi daripada nombor ni kita akan susun nombor terbesar. 3524 jadi 5432. Okey, lepas tu tolak dengan nombor yang terkecil daripada nombor ini. Jadi tolak dengan 2345. Jadi lepas dah dapat nombor ni, awak buat step yang sama. Okey, jadi daripada 3087 jadi 8730 tolak 0378. Okey, dah dapat nombor ni, buat sekali lagi. So 8532 tolak dengan 2358. Nampak? Awak akan dapat 6174. Jadi ini adalah nombor Capricus constant. Okay, jadi you guys boleh cuba sendiri kat rumah, guna nombor sendiri dan komen kat bawah dapat atau tidak. Knowledge is power.